Because kita ada sebiji iPad Pro 12.9 inci 5 Gen. Isu dia charging port tak masuk guys. Jom kita check dulu. Phone iPad ni boleh hidup, cuma charging tak masuk. Power pun tak ada. So guys, jom kita buka, tukar dia punya charging port. Okay, let's go. Ada masalah dengan gadget anda? Screen pecah atau sistem dah mula gila? Tak perlu pening, tak perlu risau lagi. Ada komputer iPhone kan ada di sini. Dari iPhone, iPad sampai ke smartphone, laptop, desktop, semua kami mohon. MacBook dan iMac pun kami pakar. Servis terbaik, kualiti takkan pudar. Adan Kompu Alright guys, kita dah buka dia punya charging port. Ni charging port dia dah terbakar guys. Charging port dia terbakar. So nak kena buat penukaran charging port. Okay, let's go guys. Nanti korang tengok video ni sampai iPad ni siap. Okay, ciao. Lihatlah TikTok, Facebook dan Google kami. Beribu 5 bintang, testimoni yang murni. Kepercayaan anda amanah buat kami. Servis mantap, harga pula sangat serasi. Jangan tunggu lama, jangan biarkan rosak. Mari datang segera, biar kami yang pulang. Kepakaran kami, kepuasan anda. Gadget kembali hebat seperti sedia kala. Alright guys, iPad Pro kita dah siap. Nak tukar charging port, dah hidup. Okay, charging dah masuk cantik. So kalau korang punya iPad ataupun phone korang charging port problem, laptop pun sama juga, phone korang ada masalah, Roger Anand Computer Info. Okay, ciao.